Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya, Makcik Kampung Channel. Hari ni kita nak buat apa dah? Kuih bating. Kuih bating. Bukan kuih bating lah. Hari ni kita nak masak kek batik cheese lele. Yang simple dan sedap kan? Sedap tak? Sedap. Belum buat lagi kata sedap. Okey, siapa nak buat hari ni? Kek batik. Hari ni anak saya nak buat kek batik. Yang kecil ni. Umur dia 6 tahun. Ini saya ajak lah. Saya nak buat kek batik kata dari tadi lagi. Nak makan kek batik. Kek batik. Kita dah beli barang dah semalam. Hari ni kita buat je. Okey, jom kita tengok bahan-bahan dia. Lepas tu kita buat kek batik. Let's go. Tu my kitchen bukan kitchen. Kitchen kat sana, nanti kita masak kat depan. Kita orang nak masak kat depan hari ni. Sebab apa dia nak masak kan? Kat dapur ni tinggi sangat. Kita masak kat depan dia ni. Pakai dapur kecil je. Okay? Stay tune. Hai. Okay, ni bahan-bahan dia. Kita nak masak apa kakak? Kek batik. Kek batik cheese lele. Okay, ni bahan-bahan dia. Biskut Mary, Biskut Mary. sebut koko ini Milo. ini Marjorie, ini Susu pekat. dan cheese, tatura cheese. Okay, yang ini saya nak blend kejap lagi dengan susu sikit. Okay, stay tune. Okey, kita nak buka biskut dulu ya. Biskut dulu. Mungkin tak makan. Okey, kakak. Biskut ni kena patah-patahkan tau. Ambil cepat. Dah patah dah, Mak? Memang dah patah dalam ni. Okey, kakak nak patah-patahkan dulu. Ni, ambil dalam dulu. Ambil dalam. Ambil dalam. Patahkan satu-satu. Adik tolongkan. Dia nak tolong, dia semua nak tolong. Sini. Patahkan. Ni dia orang yang nak makan. Masukkan dalam tu, patahkan. Dia tu. Patahkan. Adik patahkan. Patahkan ni. Patahkan. Adik masukkan dalam ni. Adik masukkan. Adik nak main. Dia nak main. Mama jatuh. Tak apa. Pasal. Ni kita masak dekat depan rumah. Dekat depan. Kat depan. Rumah kita warna kecil je. Kat dapur tinggi, dia tak boleh nak buat. Tu bawa dapur kecil, masak kat depan. Okey. Kau tolong Mama. Hai. Biskut dah apa dah? Biskut dah patah-patah ni. Okey, kejap lagi kita nak buat apa? Nak masak kata. Nak masak. Kena ajar dia cakap. Okey, stay tune je kak. Okey, tu dia dapur. Dapur ajaib mamanya. Okey, hari ni kakak nak masak kan? Sekejap lagi kita masak api, okey? Dia dah buka. Okey, dah buka api dah tu. Nampak api tu? Tu dah api. Okey. Kita nak masukkan ni. Marjorie. Okey, masuk elok. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dapur tu. Kakak berdirilah. Masukkan margarine. Okey, dah masuk margarine. Kacau lah. Kata nak masak. Panas. Selu-selu mama ada. Pegang tu. Pegang tangkai tu. Belajar masak. Panas. Ya. Memandangkan panas, saya yang buat ni. Ya, kejap lagi kakak kacau ya. Tengok ni. Tengok. Mak dia nak masak kek batik. Dia duk makan Milo. Dah lah dia dah tumpah dah tu. Dah. Okey dah. Ini cair. Dah cair. Cair dulu. Bau sedap. Tengok dia tu. Mak nak buat biskut. Dah kakak biar dia. Okey, kita masukkan Milo.
Nak masuk. Masukkan. Bismillah. Sikit-sikit. Masuk je. Sikit je. Sikit. Masukkan semua. Okey. Okey. Masuk. Okey. Koncang-koncang. Kakak nak. Okey, panas ni. Memang kacau. Okey, kakak masukkan susu cepat. Susu. Susu. Lubang besar tu. Ni. Coklat, kuku tu. Baik dia. Dah mak. Semua banyak lagi. Dah mak. Dah cair dah tu. Lagi. Okey, jangan macam tu. Kita masuk dulu. Macam tu. Dia dah cair. Cantik warna dia. Anggaran dalam apa suhu Lama? tin. Setengah tin lah. Dah. Dia manis. Okey, cepat kakak. Tunggu mak. Duduk sini lah. Nanti kakak tak nampak. Masukkan ni. Dia kelang kabut dia. Dia masukkan serbuk koko. Banyak. Okey, masuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kan terlepas tadi. Okey. Sabar dulu. Nak. Okey. Nak. Macam. Panas sikit dah. Okey, memang mama kacau lah. Apinya. Okey. Kita tengok dia punya texture dia. Wow. Dekat kan? Pekat. Okey. Okey, saya nak rasa sikit. Bismillah. Nak sikit. Nak Sedap. sikit mak. Panas lah ya. Mama beli lah. Okey. Kita masukkan biskut. Biskut. Okey, tutup api je. Api dah boleh tutup dah. Okey, jangan masuk semua. Masuk sikit-sikit saya. Masuk sikit-sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah. Kita macam. Sikit betul ya lagi. Sabarlah. Cuma masuk sikit. Okey, masuk lagi kak. Masuk lagi. Lagi? Masuk lagi. Oh, dia tak patah lagi tu. Mau patahkan? Mana ni mak? Okey, masukkan. Masukkan. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, habis. Dah habis. Habis. Nak kacau-kacau. Berat ni, dari kacau kakak memang bapak kakak dulu. No, kakak nak tolong. Nanti kalau mama ada kakak tolong. Okey. Nah. Okey dah. Dah siap dah. Jari kita nak letak dalam bekas. Lepas tu dah sejuk sikit kita letak cheese atas dia. Okey. Okey. Saya nak masukkan dalam ni. Okey. Boleh tak? Keras. Keras? Bukan keras. Pakai sendok putih tu. Kerasnya. Masukkan. Masukkan. Pegang sendok putih dulu. Pegang macam ni. Ni tu dah. Macam tu. Masukkan dalam ini. Kita kena Bekas. masuk dalam ni. Dalam bekas. Kita kena tekan balik dia kemas. Buat. Dia bukan main ni. Dia nak main. Tengok dah jatuh dah. Buat elok-elok saya. Banyak sangat. Banyak ya. Adik kalau buat kerja. Ni kakak punya. Adik kat sini-sini kat mama. Ni sudu. Betul. Ni sudu adik. Ni sudu adik. Nah. Kakak pegang sendok tu elok-elok. Kamu lantik. Apa pegang tu lah. Iya, susahnya. Bukan benda tu keras kamu tu.
tekan bagi dia mampat. Bagi dia rata. Ni banyak ni. Kakak haluskan sikit dekat tepi ni. Ambil ni. Banyak sikit. Okey, jap mama nak tekan dulu. Okey. Nak tekan. Nak juga. Okay. Mama nak juga. Adik sini adik, nanti nampak orang kamu dia. Mama nak Kau tengok anak aku buat. Dia dah buat batik. Tadi buat batik dia. Nak juga. Mama. Okey, kita tekan. Bagi dia apa? Bagi dia nampak. Kakak tekan. Pandai kakak. Wah, adik buat apa tu? Botai. Okey. Kita tekan. Okey, dah. Adik tekan. Okey, tekan. Nama. Okey. Nama. Tekan. Tekan. Nama. Okey, saya nak blendkan cheese ni Ada sosis. dengan susu. Masukkan susu sikit dalam ni. Susu. Separuh je. Okey, saya dah blend cheese dengan susu tadi. Okey, dia pekat macam ni lah. Nampak? Texture dia pekat macam ni. Cheese tu kalau korang nak beli yang kecil boleh, beli besar boleh. Saya beli yang besar sikit lah. Dia ada tiga saiz, satu kecil, besar sikit, besar sekali. Saya beli yang saiz kedua. Okey, dia dah pekat macam ni. Sekejap lagi saya nak tabur kat atas dia. Okey. Ini dah 20 minit saya letak dalam peti ais, dah keras dah. Dia tak adalah keras sangat. Keras sangat. Kau nak potong sekejap lagi kan. Satu lagi dia orang nak makan. Nak boleh kan. Okey, ni nak bucis. Okey, saya nak masukkan. Saya nak letak cheese kat atas dia. Okey, kita dekat-dekat. Jangan dekat-dekat dan tumpah. Sedap ni. Sedap. Tunggu. Biasa. Dapat tak? Nanti dulu adik tak boleh. Mama tumpah. Nanti dah mama buat. Adik tak ada kecoh. Nanti dulu nanti tumpah. Okey. Tengok ni. Tu ni. Okay, batik dia, cheese atas dia. Tu ni. Ni pun sama. Saya dulu. Ni pun. Saya nak dulu. Ya, makan. Allah. Tengok. Okey. Kita letak dalam peti ais sekejap. Dia keras sikit je, nanti kita potong. Okey. Okey, yang ini saya tak ubur cheese lagi. Saya nak potong, jadi saya nak tabur cheese atas ni pula. Tadi dah ubur cheese kat atas. Okey, ini saya nak potong, okey. Macam mana bentuk dia. Okey, dia dah keluar, saya nak potongkan dia. Cantiknya. Okey. Kita tengok. Tu dia. Nampak tak?
bentuk dia dah jadi. Okey. Ni dah siap dah buat tadi. Dah masuk ke dalam bekas ni dapat 3. Okey. Kejap lagi saya nak letak cheese. Cheese tu kejap lagi saya blend dengan susu pekat tadi. Sikit susu pekat, cheese, blend, nanti tabur tadi. Yang ni saya nak letak dalam peti ais dulu bagi dia keras sikit. Dalam 15 minit kita boleh makan. Okey. Hai. Okey, dah siap dah. Ni letak dalam peti ais tadi. Ni dah potong yang tak ubun cheese lagi tadi ni. Macam ni. Wah. Sikit mah. Okey. Sikit. Hai. Sedap. Banyak. Okey, yang ni yang cheese tadi dah. Ni kat ni. Tak cerah sikit. Biar mama potong kan, Susah nak potong mah. Okey. Sekejap tu dia. Sikit lah sikit. Tak Dia tahan. meleleh ni. Mama makan dulu kakak ni. Bagi mama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama makan. Nak sikit. Nak sikit. Mama potong sikit lah. Nak? Nak sikit je. Potong sikit je. Jangan banyak-banyak. Cepat lama. Tak faham. Cakap ni. Tak. Tak Jauh dah dia. Dia tak nak makan ni, dia makan cheese je. Kan? Dia tukar baju lain sebab apa? Tadi dia main Milo. Ambil baju ya. Kan? Main Milo kan? Sedapnya. Meleleh. Nak. Sedap. Sedap. Sedap kan? Wow. Apa nak? Nak. Nak? 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 Mama, ini sedap Sedap So ini memang sedap. Ni juga sedap. Korang boleh try. Memang sedap. Okey. Sekian saja video saya kali ini. Video anak saya, dia buat dia yang masak. Jangan lupa like, share dan subscribe Makcik Kampung Channel. Bye. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.